Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah produk RealFit model S2. Dah lama saya tak review TWS daripada RealFit ni. Okey, TWS daripada RealFit ni boleh kata kesemua sekali dia dijual dengan tanda harga yang sama lah, iaitu RM50 ke bawah. Dia dalam kategori bajet. Tapi walaupun dia dalam kategori bajet, earbud ni memang lengkap lah. Dia ada customization apps, lepas tu dia ada preset audio, kita boleh pilih kat dalam apps dia. Dan untuk model kali ni, saya tengok kan, dia buat design ni lebih kepada untuk hadiah birthday. Kenapa tau? Sekejap. Tengok kotak dia. Ada nampak kotak dia kan? Dia tak macam model yang sebelum ni kan, dia betul-betul dia letak seketul gambar earbud tu kat sini kan. Yang ni dia tak macam kartun sikit. Lepas tu dia ada love kat sini. Lepas tu kat dalam kotak dia pun ada happy birthday apa semua kan. Okey, dalam video kali ni Jai kita akan buka tengok. Dalam video ni macam biasalah saya akan buka bagi anda tengok apa yang ada kat dalam dia. Lepas tu kita akan tengok RealFit S2 ni dengan lebih dekat lagi. Dan RealFit S2 ni RealFit antara 3 pada saya. 3 variant colour, saya bagi anda tengok ketiga-tiga lah macam mana rupa dia, yang mana satu yang anda rasa cantik. Lepas tu kita akan test lah dia punya audio quality dia, dan saya akan cerita kepada anda lah macam mana okey ke tak okey dia punya audio quality. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, macam yang saya cakap tadi, RealFit hantar 3 variant kepada saya. Tapi untuk unbox ni, saya akan buka satu kotak. Tapi masa kita nak tengok earbud nanti, kita akan tengok ketiga-tiga sekali. Jadi yang ni kita letak tepi dulu. Okey, kita terus jap nanti sebelum kita buka, kita tengok berapa bateri dia. Okey, dalam kotak ni, dekat belakang kotak ni, bateri untuk earbud, satu earbud dia guna 30 mAh bateri. Dan dia boleh bertahan sehingga 4 jam penggunaan. Lepas tu dekat dia punya power, dia punya body, dia punya housing dia tu, dia berfungsi sebagai macam power bank lah. Dia simpan bateri kat situ kan. Dan bateri dia simpan kat situ adalah dekat sini, kalau dia tunjuk kat sini 300 mAh. Maknanya earbud tu kita boleh charge beberapa kali lah kalau bateri dia habis. Okey, jadi kita buka tengok. Itu dia, kat dalam dia ada macam dia punya pouch bag. Dekat sini, dia macam spring sikit. Dia macam spring macam tu. Dia spring macam tu. Jadi kita tengok dalam, dalam ni pun ada macam, kejap, apa lagi ni kat dalam ni? Dalam ni okey, dia punya ear tips. Ear tip. Ada 2 pasang ear tip. Lagi dia ada stiker. Dia ada stiker kat sini dia bagi, dan dia ada dia punya user manual. User manual dia. Okey, kita tak tepi dulu. User manual dia. Okey, dalam kotak ni kita akan dapat dalam ni. Dia ada okey, kabel pengesasan tu dah tentulah dia akan bagi. Dia bagi kabel pengesasan type A ke type C. Lepas tu dia ada bagi dia punya layout. Untuk kita pasang dekat dia punya earbud ni, dekat dia punya housing ni, kita pasang dan kita boleh pakai macam rantai lah. Dan dia jenis material macam silikon, dia macam getah gitu. Okey, dan earbud RealFit S2. Okey, kita ke tepi barang dulu, kita tengok earbud ni dengan lebih dekat ke tiga-tiga variant. Okey, jadi RealFit S2 ni dah datang dalam 3 variant pilihan warna lah. Warna hijau, warna putih dan warna pink. Okey, dan untuk setiap color ni dia bermain dengan 2 color. Kita tengok warna hijau dulu. Warna hijau ni dia ada 2 color kat sini. Anda nampak kat dalam ni dia macam hijau dia terang sikit kan. Kat luar ni dia macam hijau cair sikit. Macam tu kat dia punya earbud dia. Dia hijau terang dekat dia punya ear tips. Body dia semua macam hijau cair sikit. Okey. Kita tengok color putih pula macam mana. Color putih dia bermain dengan 2 color lah, putih dengan biru. Sini biru, sama juga. Dia punya earbud dia, body dia semua warna putih. Dan dia punya ear tip ni warna biru. Okey, lepas tu kita tengok yang warna pink pula. Warna pink ni, body dia macam pink cair. Lepas tu dia punya ear tips ni, dia punya pink dia macam terang sikit kan. Okey, kita tengok dengan dekat sikit. Warna putih susah nak nampak. Warna pink lah. Okey, dekat sini dia punya touch panel bukan dekat sini tau. Dia punya touch panel dekat tepi ni. Nampak? Macam dia melengkung sikit kan. Yang tu dia punya touch panel untuk kita nak hold, untuk tukar lagu ke, kita tekan sekali dia next ke, nak jawab call ke, semua kita touch kat sini. Maknanya kedudukan, kalau ni telinga kanan kita pakai macam tu kan. Apa itu kedudukan dia macam ni lah. Maknanya kita tekan macam tu lah kalau kita nak guna dia punya touch panel. Jadi itu je lah untuk bahagian luaran. Kita tengok pada apps dia pula.
Okey, untuk dia punya apps dia, anda boleh download dekat Google Play Store. Nama dia Original Sound. Anda type Original Sound, nampak lambang macam ni. Dia lah tu. Macam saya dah download dah, jadi saya terus open. Kita tengok apa ada dalam apps dia. Dan saya dah connect dah untuk earbud warna pink. Okey, dia connect. Okey, dia akan terus masuk . Tu tekan confirm. Okey, dekat atas sekali anda boleh tengok percentage bateri untuk kiri berapa persen, kanan berapa persen. Buat masa ni kedua-dua 100%. Okey, apa yang ada dekat sini? Dia ada sleep mode. Lepas tu dia ada game mode. Yang tu je. Dia tak ada noise cancellation untuk model ni. Lepas tu kat bawah dia equalizer setting. Dia ada preset audio kat sini. Ini lah, dia ada 6 preset audio. Lepas tu anda boleh custom kalau anda nak custom lah. Okey, lepas tu dekat bawah key setting. Key setting anda boleh set double tap jadi apa, single tap jadi apa, hold jadi apa. Kiri anda boleh buat macam mana yang anda suka. Kanan pun anda boleh buat macam mana yang anda suka. Okey, lepas tu bawah tak ada apa. Change name ni untuk anda nak detect dekat Bluetooth lah. Dia akan keluar lah nama apa yang anda set kat sini. Lepas tu OTA upgrade. Buat masa ni tak ada apa-apa upgrade. Masih lagi version 0.0.0. Tak ada apa-apa upgrade lagi. Okey, jadi untuk apps dia takat tu je lah. Dia tak banyak benda sangat. Jadi kita akan test lah earbud ni. Okey, sekarang saya akan test dulu Refit S2 ni. Tengok dia punya audio quality dia okey ke tak okey untuk tengok movie dengan lagu apa semua kan. Lepas tu kita akan jumpa balik. Saya akan cerita kepada anda lah macam mana quality audio dia. Okey, jadi selepas saya dah test apa yang saya boleh kata, untuk, okey, sebelum saya start untuk kategori kelas harga macam ni, saya tak meletakkan expectation yang tinggi sangat lah kan. Harapan saya satu je, audio dia jangan pecah. Kalau bunyi pecah, aduh, memang spoil gila lah, memang tak best lah nak dengar kan. Sebab tak semestinya harga yang murah sound dia pecah. Sebab kebanyakan model untuk Realfeed ni, yang saya review sebelum ni semua, sound dia okey, tak pecah. Okey, jadi saya akan pergi pada dia punya bass dulu. Saya akan pecahkan pada beberapa kategori lah. Stereo, bass dan overall lah. Saya tak mau pergi detail sangat kan. Okey, untuk bass dia, dia ada bass. Bass dia dengar okey lah. Dia tak bunyi flat. Bunyi bass dia tu ada. Jadi kalau macam kita tengok movie tu, tak adalah bosan sangat kan. Maknanya dia ada tonansi tinggi rendah lah. Dia ada bunyi bass dia apa semua kan. Okey, kemudian untuk dia punya stereo pula. Bagi saya stereo dia pun okey juga. Kita boleh dengar dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Tak adalah bunyi tu sama je kiri kanan sepanjang kita dengar kan. Maknanya dia akan ada beza lah kan. Bila kita tengok movie ke, macam kita main game ke, kita boleh dengar lah beza kiri kanan. Okey, dan untuk dia punya overall audio quality dia, ini masalah ni. Untuk model kali ni saya tak tahu kenapa, sebab dia ada bunyi macam nyaring sikit tau. Sebab tu saya test dekat PC. Sebenarnya saya test dekat handphone tau. Masa saya test kat handphone dia ada bunyi macam tu. Saya ingat phone saya yang masalah. Saya test kat PC pun sama juga. Dia ada macam nyaring sikit bunyi dia. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa benda ni mungkin boleh diperbaiki melalui dia punya update firmware lah. Biasanya Refit kadang-kadang dia akan lepas update firmware melalui dia punya apps dia untuk perbaiki masalah yang tu lah. Sebab model sebelum ni semua memang tak ada, benda tu tak ada. Dia tak ada bunyi macam nyaring tu, tak ada. Jadi itulah masalah yang saya dengar lah dekat earbud ni kan. Tapi secara keseluruhannya, sekadar kita nak enjoy the music ataupun kita nak tengok movie, okey je kalau kita dengar dekat earbud ni. Okey, jadi untuk model kali ni saya nampak dia ni lebih sesuai untuk kita buat hadiah lah. Sebab kotak dia pun lain daripada model yang sebelum ni kan. Kotak dia ada colour-colour sikit lah. Sebelum ni kotak dia semua putih je kan. Lepas tu bila kita buka, dia ada happy birthday kat dalam, ada bag, ada dia punya layout, apa semua dia bagi kan. Memang okey lah untuk dibuatkan hadiah kan. Okey, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya untuk video kali ni. Sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.